Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Untuk pagi ni saya harap kamu bersemangat lagi sebab masih pagi kan. Jadi saya nak tengok kamu semua ni, tengok kiri kanan ada sampah ke, semua hadir ke hari ni? Hadir. Bagus. Okey, untuk pagi ni sebab semalam saya dah suruh kamu semua baca saja apa? Okey, saya nak kamu baca sahaja dulu, tak payah analisis apa. Jadi untuk pembelajaran hari ini saya nak mula-mula saya nak kamu tengok, dengar dengan fokus lagu yang saya akan paparkan di slide di hadapan ini. Boleh? Boleh. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Okey, baiklah. Apa saya nak tanya kamu, tanggapan kamu berdasarkan lagu yang saya paparkan tadi. Apa yang kamu dapat? Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Lagi? Malaysia. Okey, daripada lagu tu, berdasarkan perkataan yang saya paparkan dalam lagu tu, apa yang kamu dapat? Ulang-ulang. Berulang-ulang. Perkataan, contohnya perkataan apa berulang-ulang? Saya anak Malaysia. Lagi? Sang Malaysia. Okey. Untuk itu, apa yang kamu dapat bagi tahu saya, tajuk apa saya nak ajar pada hari ini? Gaya bahasa perolangan. Okey, bagus. Okey, hari ini cikgu akan ajar kamu semua tentang gaya bahasa perolangan dalam sajak Okey, bagus. Untuk aktiviti pertama ini, saya nak kamu fokus di papan putih ini. Okey, baiklah. Untuk lagu tu, saya nak ajar tentang gaya bahasa perulangan. Adakah kamu nampak dengan jelas? Di hadapan ini saya paparkan gaya bahasa perulangan. Okey, gaya bahasa perulangan ini adalah suatu frasa atau perkataan yang ada secara berulang-ulang dalam suatu puisi, pantun. Jadi saya nak fokus kepada sajak dulu, menceritakan yang lain ni. Okey, gaya bahasa perulangan ni dia ada beberapa. Jadi saya nak fokus 5 sahaja untuk hari ini, iaitu asonansi, aliterasi, responsi, anafora dan epifora. Untuk yang pertama, gaya bahasa perulangan. Okey, apa yang kamu lihat ni? Asonansi. Okey, asonansi ni ialah suatu gaya bahasa perulangan yang mempunyai bunyi vokal secara berurutan. Huruf vokal ini yang kita tahu adalah A, E, I, O, U. Okey, cuba kamu cakap sekali lagi. Huruf vokal apa? A, E, I, O, U. Okey, bagus. Yang kedua adalah aliterasi. Aliterasi adalah suatu gaya bahasa perulangan, iaitu kata konsonan secara berurutan dalam suatu kata atau frasa. Huruf konsonan ialah seperti yang kita tahu selain daripada huruf vokal. Huruf vokal ni apa yang kamu tahu tadi? A, E, I, O, U. Okey, untuk huruf konsonan ni selain daripada A, E, I, O, U, apa? B, C, D, E, F. Okey, bagus. Untuk yang ketiga pula adalah anafora. Anafora ini ialah gaya bahasa perulangan perkataan di hadapan baris secara berurutan. Jadi kalau kita tengok suatu sajak yang mempunyai kata atau frasa yang berulang di hadapan baris seperti pada, itu jelas menunjukkan apa? Anafora. Okey, bagus. Untuk yang keempat pula adalah epifora. Sebut sekali lagi. Epifora. Okey, epifora adalah gaya bahasa perulangan di akhir baris secara berurutan. Ini berbentang dengan anafora. Anafora apa dia berulang secara di awal baris. Okey, untuk epifora di akhir baris. Contohnya saya bagi perkataan
saya makan, dia makan. Jadi berulang perkataan apa? Makan kan. Jadi jelas menunjukkan epifora sebab dia berulang secara urutan perkataan di akhir baris. Okey, untuk yang terakhir adalah responsi. Responsi adalah gaya bahasa perulangan di tengah baris secara berurutan. Jadi dia sama juga dengan anafora dan epifora, tetapi anafora ni dia di hadapan, epi di akhir, responsi dia di tengah pula. Okey, contoh yang saya bagi adalah dia sangat cantik. Amira sangat cantik. Jadi untuk responsi ni perkataan yang menunjukkan pengulangan perkataan di tengah baris apa? Sangat. Okey, sebab cuba kamu bagi sebab. Sebab dia pengulangan dia gerak di tengah baris Di tengah baris. cikgu. Okey, baik. Kamu harus ingat sebab kata kunci untuk kita kenal pasti adalah secara berurutan. Sama juga dengan anafora. Anafora secara berurutan, epifora secara berurutan. Ya. Okey. Saya boleh kamu faham semua gaya bahasa ulangan yang saya paparkan ini? Boleh, cikgu. Okey, cuba kamu sebut semua. Gaya bahasa pengulangan. Jadi untuk yang pertama apa? Asuransi, aliterasi, responsi, anafora, epifora. Okey, boleh tak saya nak wakil perempuan ataupun lelaki dua orang. Saya nak kamu ringkaskan kepada kawan-kawan kamu tentang apa yang kamu faham tentang gaya bahasa ulangan. Kamu boleh pilih asuransi ke, anafora ke dan lain-lain, dan ceritakan secara ringkas apa yang kamu faham tentang apa saya faham sampaikan sebentar ini. Boleh? Siapa nak wakilkan? Saya. Okey. Mana saya ikut? Kalau boleh datang ke hadapan. Boleh. Okey, tanpa melihat. Okey, gaya bahasa pengulangan ni ada banyak. Antaranya yang cikgu Azrul ada adalah asuransi, aliterasi, responsi, epifora dan anafora. Asuransi pengulangan bunyi vokal iaitu A, E, I, O, U. Manakala aliterasi ialah pengulangan bunyi konsonan selain A, E, I, O, U. Responsi pengulangan perkataan di tengah baris secara berurutan. Anafora pengulangan perkataan di awal baris secara berurutan, dan epifora pengulangan baris di akhir baris secara berurutan. Seorang lagi saya nak wakil daripada perempuan. Siapa nak wakilkan? Mari di hadapan. Saya nak Anis boleh? Bagi semangat kepada Anis sikit. Gaya bahasa pengulangan ada 5. 1 asuransi, aliterasi, responsi, anafora dan epifora. Asuransi dia pengulangan vokal A kan cikgu kan? Vokal A pula. Vokal A, E, I, O, U. Aliterasi pengulangan konsonan selain daripada huruf A, E, I, O, U. Responsi pengulangan perkataan di tengah baris. Anafora pengulangan perkataan di awal baris, dan epifora pengulangan perkataan di akhir baris. Okey, betul. Okey. Berdasarkan apa yang kamu tentangkan secara ringkas dan padat kepada kamu semua, dapat disimpulkan bahawa gaya bahasa pengulangan ini dia berulang-ulang sesuatu perkataan, sama ada di anafora di Awal baris, epifora akhir baris, responsi tengah baris. Okey, untuk asuransi dan aliterasi dia bebas sebab dia hanya fokus kepada bunyi vokal iaitu A, E, I, O, U, dan aliterasi fokus kepada huruf konsonan. Huruf konsonan selain daripada huruf A, E, I, O, U. Okey, betul, bagus. Okey, baiklah, kamu masih bersemangat lagi ke? Semangat. Okey, kalau masih semangat, kita pergi kepada aktiviti yang seterusnya, iaitu saya nak kamu analisiskan gaya bahasa perulangan asuransi, aliterasi, responsi, anafora dan epifora berdasarkan sajak menciptai dalam ini. Jadi, untuk aktiviti ini saya akan paparkan sajak
di hadapan slide ini, dan dalam masa yang sama saya nak kamu guna buku bentang selai kereta, buka buku dan cari gaya bahasa ulangan dalam sajak mencintai tanah ini. Okey, boleh mulakan. Buka buku dulu dan saya akan paparkan sajak menggunakan slide. Dan di untuk aktiviti ini akan dilakukan secara individu. Setiap orang haruslah menganalisis sajak mencintai tanah ini dan cari gaya bahasa pengulangan. Seterusnya saya nak kamu secara individu datang hadapan menggunakan komputer yang ada. Kamu tulis jawapan kamu di dalam aplikasi Padlet. Okey, nanti saya akan bimbing kamu kalau kamu tidak tahu. Okey, boleh mula analisis ya. Cikgu nak contoh berapa? Kalau untuk contoh tu bebas. Apa yang kamu dapat, kamu tulis saja dan kamu letak di hadapan berdasarkan Padlet dan secara lisan di hadapan kawan kamu. Okey. Kalau rasa tidak tahu boleh tanya saya. Untuk yang ini Anis, kamu boleh kan? Saya dah masuk ke bahasa dulu. Kunci kamu boleh ke? Okey, baiklah, saya akan bagi 3 minit sahaja lagi ya.
So even though you save enough for your retirement, did you realize that what you thought is achievable in another 10, 20 years time may not be the same anymore? Do you agree with that? Yeah, so this is a set. The question is, how do we overcome that? Will big ringgit put your family futures at risk? But of course, my way, my way, I'll keep running just to find a way to you till then. I've been running from it, tired of running from it, scared of feeling something now, stuck and trying to get up out of this hole. I tried to be strong. Trying to make it work, but I've been feeling too numb. Skies are bleeding on me, clouds are leaving on me. Feeling with me slowly now, stuck and wonder where I ever went. I could have been stronger, fighting for you. I can wait for you to come my way. I've been far away, but I'll keep running just to find a way to you till then. How's it like anymore? Maybe I'm missing it more. I know that feeling like I'm ready for something. Feeling so out of control. I feel like a phantom. My spirit's so much out alone. I'm hoping you get my phone. Make me wanna stay all night. My shower is back. My baby is all I want. Semua dah siap ke? My favorite song and daily my favorite. Okey, baiklah. Memandangkan kamu semua dah siap analisis teks sajak menyertai tanah ini berdasarkan gaya bahasa pengulangan, saya nak kamu secara individu pergi ke hadapan komputer, tuliskan jawapan kamu di dalam PDF. Selepas itu, kamu kena bentangkan secara ringkas apa yang kamu tulis di hadapan ini. Boleh? Seorang-seorang, secara individu. Boleh tak? Boleh. Okey, baiklah. Siapa nak mula dulu? Saya. Okey. Sebelum itu saya akan bimbing kamu menggunakan aplikasi Padlet. Okey, mula-mula kita pasang aplikasi Padlet. Selepas tu kamu boleh tekan di sini ya, yang warna orange. Lepas tu kamu tulis je jawapan kamu. Okey, fokus ya. Berikan jawapan anda tentang gaya bahasa perulangan, maafkan saya, bukan perbandingan. Gaya bahasa perulangan berdasarkan petikan sajak mencintai tanah ini. Kalau lebih baik kamu tulis jawapan asuransi, maksud asuransi dan contoh petikan teks. Oh, masuk asuransi. Lebih baik kamu tulis dahulu maksud dan berikan contoh. Masuk asuransi. Fokus ya. Cikgu, saya kena buat ke ayat contoh dalam sajak? Kalau boleh bagi satu contoh berdasarkan apa fokus tersebut. Petikan teks dalam sajak.
Okey, lepas siap, Anis kamu perlukan tekan butang submit. Okey, lepas submit dia akan paparkan jawapan kamu di hadapan ini. Okey, Anis boleh kamu ceritakan tentang jawapan kamu kepada kawan kamu. Saya pilih gaya bahasa asonansi iaitu perulangan huruf vokal dalam satu baris. Contohnya huruf vokal A dalam rangkap 1 dan baris 1, iaitu siapakah berani merobek angin musim sentosa ini. Perulangan vokal A. Okey, betul. Bagi tepuk tangan berani. Okey, seterusnya siapa? Okey, Putri. Mula-mula kamu tekan di butang warna oranye. Lepas tu kamu tulis jawapan kamu di hadapan ini. Okey. Apa yang kamu dapatkan? Lepas tu tulis soal. Responsi, pengulangan perkataan secara berurutan di dalam baris. Apa dah? Lepas tu kamu terdesak. Okey, baiklah Putri, boleh kamu ceritakan tentang jawapan kamu kepada kawan-kawan? Gaya bahasa ulangan yang saya dapat iaitu responsi, pengulangan perkataan secara berurutan di tengah baris. Kalau kamu semua dapat lihat dalam sajak tersebut, ada di rangkap 3 baris ke 4 dan 5 dengan harga cinta tak tertawakan dengan anyam kasih tak tercelakan. Perkataan tak tu adalah respons. Okey, baiklah beritahu kepada Okey, berdasarkan kepada jawapan kawan kamu yang berikan dalam aplikasi pendek, asonansi, responsi dan lain-lain, saya harap kamu faham gaya bahasa ulangan seperti asonansi, aliterasi, responsi, anafora dan epifora senang untuk kamu identify dalam sajak supaya kamu dapat menjawab dalam soalan ataupun latihan yang saya berikan kepada kamu. Okey, baiklah. Untuk yang seterusnya, memandangkan kamu semua sudah faham tentang gaya bahasa ulangan, saya nak kamu jawab
lembaran kerja berdasarkan soalan SPM yang sebenar. Okey, saya akan balik kepada kamu. Okey, baiklah. Berdasarkan soalan gaya berhasil pengulangan SPM ini, saya nak kamu berdasarkan soalan nyatakan dua gaya berhasil pengulangan beserta contoh dalam saja tersebut. Soalan tu ada berapa markah? 4. Okey, untuk 4 markah, saya nak kamu tulis dua gaya bahasa pengulangan beserta contoh. Boleh? Boleh, cikgu. Okey, baik. Okey, untuk soalan ni adalah soalan berstruktur sebab dia 4 markah. Faham? Putri, kamu boleh jawab. Kamu semua faham persoalan? Faham. Okey, terus. Boleh, cikgu. Saya dah siap. Okey, bagus. Cikgu jawab kat depan ke, cikgu? Sekejap ya, saya bagi. Saya bagi. Okey, semua dah siap ke? Dah. Okey, baiklah. Kalau sudah siap, saya nak wakil berdiri seorang baca jawapan kamu. Boleh? Okey, siapa nak? Okey, Hafiz. Berdiri je. Duduk, Hafiz. Duduk. Baca dengan Fu Hafiz. Yang pertama jawapannya ansonansi. Senasi. Contohnya huruf properti rangka satu baris satu. Ya. Cuba boleh kamu bagi contoh petikan yang menunjukkan senasi. Jadi siapakah berani merobek angin mesin sebesar ini? Okey, betul. Okey, berikan terbuka kepada Hafiz. Dua administrasi. Alitrasi. Contohnya huruf konsonan rangka satu baris 6 Okey kan? dengan pedang terulus Okey, betul. Okey, berdasarkan jawapan yang diberikan kepada Hafiz, kamu rasa betul ke? Betul. Berikan sifat kamu. Kenapa betul? Sebab itu ada kasih nak masih. Jawapannya? Asilasinya apa? Over. Dan alitrasi? Okey, bagus. Berdasarkan kepada aktiviti lembaran kerja yang saya berikan, saya harap kamu faham dan kamu jawab berdasarkan struktur ataupun skema yang betul berdasarkan soalan SPM yang sebenar. Boleh? Okey, baiklah. Memandangkan kamu sudah siap menjawab soalan sebenar SPM, iaitu gaya bahasa pengulangan dalam sajak mencintai kali ini. Jadi, saya nak kamu bagikan refleksi berdasarkan pengajaran saya hari ini. Sebelum itu saya nak tanya kamu, adakah kamu sudah faham gaya bahasa pengulangan? Kalau faham, boleh kamu bagi tahu apa itu gaya pengulangan? Yang ada 5 itu. Apa tu? Itu asonansi, alitrasi, responsi, Anafora anafora dan dan Enfora. Okey, baiklah. Untuk refleksi, saya akan bagikan refleksi balan ilmu. Berdasarkan kertas yang cantik ni, saya nak kamu tulis apa yang kamu faham, perasaan kamu dan masukkan dalam balan ni. Boleh? Boleh, cikgu. Okey, baiklah.
apa yang perlu diperbaiki lagi. Kalau kamu tak faham beberapa gaya bahasa ulangan pun, kamu boleh komen dalam barang ilmu tersebut. Dah siap cikgu? Baik. Ya ke? Okey, baiklah. Berkenaan kamu semua sudah siap tulis deteksi. Jadi saya harap kamu semua faham pembelajaran gaya bahasa ulangan pada hari ini. Jadi saya nak kamu selepas ini membuat nota ataupun latihan berkaitan dengan topik pembelajaran kita pada hari ini. Jadi untuk esok saya nak kamu membuat kajian ataupun telaah sedikit tentang topik pembelajaran kita yang seterusnya, iaitu tema dan persoalan dalam sajak apa? Cuba kamu dengar. Kubentang selai peta. Okey, betul. Sajak kubentang selai peta untuk tahun ni kita ramalkan akan keluar pada SPM ini. Jadi saya harap kamu membuat bola kaki sedikit dan kerja keras menelaah sajak kubentang selai peta dan sajak mencintai tanah ini. Sebab itu saya fokuskan kepada sajak mencintai tanah ini dan sajak membentang selai peta. Boleh? Boleh. Okey, baiklah. Semua berdiri.